Dan nama Allah ni bukan kita guna nama dia. Bagaimana kita guna nama anak kita? Oleh anak kita guna. Kita panggil itu guna nama anak. Allah Ta'ala tidak boleh guna nama dia. Nak guna nama orang yang guna nama dia dah hidup. Dia ni al-Ladzi khalaq. Allah ni Tuhan yang buat. Tuhan yang cipta. Dia ni Tukang buat kita, tukang buat bumi, tukang buat budaya, tukang buat penyu, tukang buat air, tukang buat oksigen, tiga benda. Bila dia tukang, mana boleh main ke dia? Tukang takkan dah. Barang ada dulu bawa orang tukang. Gula siap dia bawa orang tukang, mana boleh? Siap dia bawa kita cari tukang, tak boleh. Tukang ni kena ada dulu bawa ada barang tukang ni. Jadi Allah dalam Islam kena ada dulu. Barulah lahirnya bagai-bagai makhluk yang terbaik. Ini bukan pasal dalam pengajian Islam. Satu. Yang kedua, Allah tidak boleh bagi. Tak boleh dua tiga. Kalau dua tiga, 2, 4, 5, 10 tak selesai. Soalnya orang agama ni sama gagah kau. Kau ada kau tak sama. Kalau sama gagah, dia bertentang. Bukan Nabi alaihi Allah pasal kalau Tuhan ni agama bersama gagah bertengkar buku kuasa takkan lagi sama gagah dengan B sama gagah dengan B pada dia dah tak boleh kita bila sama gagah dia bertengkar macam Amerika tekan dengan Rusia Rom tekan dengan Parsi Mamak kapal dengan Israel kerana buku sama gagah Mamak pun gagah dan yang pun gagah tunggu lah buku tanu buku etin buku piti. Jadi Tuhan kalau banyak berkata dia bertengkar. Kalau Tuhan agama ni tak suka seorang orang gagah, orang lain pun gagah, maka orang lain tak jadi Tuhan. Lemah buat Tuhan buat lemah. Jadi kesimpulannya dari segi Islam, logiknya Tuhan kuasa. Alhamdulillah kita dapat terima. Dan cara Islam dedah barang ini kepada orang lain tak boleh cara kerengan. Pakai surah, bakar rejo, erik pada lembu, bawa lepas pada batu. Ini bukan cara Islam. Ini kena kita panggil. Tak ada hasil apa lain pada lepas juga. Orang yang mengandung agama Kristian, kalau kita bakar rejo, hasilnya dia sakit hati. Bila sakit hati, apa mempan? Tak ada apa-apa sakit hati pada dia. Yang betulnya ialah بالحكمة ادعون إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا بالتي هي أحسن. Mungkin ajak orang ke jalan Tuhanmu, bukan jalanmu, jalan Tuhanmu. Mu ajak orang balik pada lalu jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara bijak. Allah Taala guna perkataan al-hikmah. Dia tidak sebut cara, dia sebut perkataan bil-hikmah yang bijak. Cara mana orang nampak boleh bawa kepada Islam dengan cara bijak buat. Sama ada dengan bilhah, dengan ikut lagu kita orang Islam. Orang tengok kita orang Islam lagu ni, orang tertarik, itu dah ada. Sama ada bil maqal dengan perkataan, dengan ceramah, dengan tulisan, dengan sekarang ni guna internet, guna blog apa semua sekali, boleh tak ada. Dengan cara kartun, cara asalkan perbuatan kamu boleh bawa orang pada jalan aku dengan kata buat. Walaupun hasanah dan juga nasihat yang baik. Nasihat tak ada orang yang tidak nasihat. Ibu bapa nasihat pada anak, nasihat pada bapa, cikgu nasihat pada pelajar nasihat pada murid, kerajaan nasihat pada rakyat nasihat pada kerajaan. Nasihat itu guna perkataan yang boleh menembusi jiwa manusia. Lebih lagi kita orang agama Islam. Saya tak tahu dalam agama lain. Dalam Islam ajar kita rukun 6 perkara. Di antara dalam 6 ini adalah masalah akhirat. Allah menyebut dunia atau hari nanti akan dilenyapkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha sampai akhir. Ayat bumi ini akan disunamikan, akan digegarkan, akan dimusnahkan. Zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini bukan Aceh je, bukan Haiti je, bumi semua kali bumi ini akan digegar. Zilzal, mustahil, tetapi akan dibuat habis.
wa jami'a syams wal qamar. Matahari bulan akan nipu setempat. Kerana graviti hamilah, maka wimpung berlaku sama. Wa qala al-insanu ma la. Ketika tu manusia bangun daripada kubur sebut malah. Apa cerita? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha. Ketika itu bumi sendiri akan bercakap bahawa Allah Ta'ala perintah aku supaya aku kuat jaga. Dia perintah aku supaya kayak keluar muntah keluar sekali situ. Jadi kita kata bumi ni berkacau baik. Bumi ni bercakap macam mana bumi? Alhamdulillah sekarang dalam kemajuan sains buat pada kita keset cakap, video cakap, keset ni Palestin dia cakap, boleh baca Quran dia sedap pada boleh syarah agama, boleh bukan. Jadi kalau keset buat Palestin, buat pada menapa dia boleh cakap, boleh apa kalau boleh cakap. Keset yang orang buat, orang yang Allah Ta'ala beri pada dia bijaksana dalam otak dia. Dia boleh baca, dia boleh bincang, dia boleh research, dia boleh tesis apa semua. Ni bombing kecil ni Allah Ta'ala tidak orang. Makin mudah bagi bombing cakap. Dan maka sebut bombing dia tipu badan kita. Hatta kena tipu badan kita nak kata yauma tashhadu alaihi alsinatuhum wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari nanti lidah kita bercakap, kulit kita bercakap, bulu kita bercakap, kaki bercakap, tak bercakap. Mulut ditutup. Jadi ini benar yang disebut oleh Quran bahawa kita sebut benda lagu ini pada orang supaya orang kisah. Itu mahu agak hasan. Apa saya wajar dulu bila dia hasan. Kalau hikmah tak dibunuh atau tak pernah dibunuh. Kalau mu'izah tak pernah dibunuh atau tak selesa. Wajar dulu. Ajak orang berjalan depan. Forum, wacana, kuliah, ceramah, ini buat. Alhamdulillah kita di Kelantan ini kita sebut membangun bersama Islam. Yang kita ceramah mengata-kata bukan saja bukan ada orang Kristian, ada Melayu Islam dia bukan tahu Islam. Nak panggil Melayu ni apa nak panggil kata tapi yang pentingnya ada di antara orang Melayu. Ia Allah Ta'ala beri pada dia agama. Dia tahu ada agama ambil Melayu. Dia menyebab kepala macam kepala lah ini. Jadi kita macam kita buat ceramah, kita buat forum, kita buat kuliah, kita buat besar. Waktu yang boleh macam-macam perkara bagi membolehkan Melayu agama Islam tolak Islam. Dia panggil Islam Syamil itu dia tolak. Disebut Islam ni agama lain bertindak. Agama lain bertindak. Bila orang Melayu dengar kata anak keluar daripada mulut Melayu juga, maka orang Melayu rasa dia kita ni bukan. Ada agama, ada politik. Sebut agama, agak timbang ada sopan. Mayat baik. Poso tengok anak bulan ni kok tak ni agama ni tiba kan sopan. Kalau tidak agama ni lah cari duit kau, rasuah kau, curi kau, nyamuk kau, ragu di wanita kau, ni tidak agama. Dia tidak agama, tak bersih, tak ada sopan. Dia tak bersih, mula lah orang Melayu sendiri pun rasuah, mula orang Melayu sendiri pun curi, mula orang Melayu sendiri dagang, mula orang Melayu macam-macam. Kalau ada ni politik nak cari duit. Yang cari duit tak ada dosa. Dia tak ada dosa. Jalan tak ada. Ini penyakit ini tersebar dengan begitu sekali ketaruh dalam masyarakat kita Melayu sekarang. Hasil daripada ajaran sesat yang dibawa oleh Melayu Muslim sendiri. Tolak Islam. Islam ini diambil oleh semuanya kosong. Agama lain. Bertiga. Ini kecelakaan yang menipu masyarakat Melayu. Termasuk Arab ini. Arab sendiri pada. Orang itu juga. Di mana-mana sekali. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin insi wal jinn. Muhammad pasal pelik dah kalau ada orang kalau sengaja aku buat tiap-tiap nabi ni ada musuh. Tiap-tiap nabi ada syaitan. Jawab dia pertama nabi itu pahala dia. Ada syaitan, syaitan jin, syaitan manusia. Ni para semua mau ucap terima kasih banyak. Dan dalam bulan 6 ni pas pusat buat tetapkan muktamar kita, muktamar PAS tahunan dibuat di Kelantan. Boleh jadi kebetulan dia boleh jadi Amos sendiri bosan juga buat di Kelantan. Cuma meminta daripada pihak PAS Kelantan
Muslim, apa keadaan satu dia duduk negeri Islam. Orang tidak Islam, baik Buddha, baik Kristian, baik apa sekali, tidak Islam ni, bagaimana pandangan Islam terhadap mereka bila duduk bersama Musa Kasa? Kerana Yusuf, Dr. Yusuf Qaradawi.